Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Al-Hayy al-Qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi. Allahumma ighfir lana. Yang pertama sekali, tinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sama-sama dalam majlis pembacaan tilawah surah Yasin. Dan insya-Allah kita akan sama-sama membaca ataupun mendengar bacaan surah Yasin tersebut. Kemudian kita akan sama-sama membincangkan makna pengajaran daripada surah Yasin yang diistilahkan sebagai hati Al-Quran. Jadi dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bermaksud apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu. Jadi ada dua arahan apabila dibacakan Al-Quran. Pertama sekali arahannya ialah istami'u lahu. Hendaklah kita memfokuskan kepada pemilik Al-Quran tersebut, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Al-Quran ialah kalamullah. Jadi apabila kita mendengar kalamullah, maka tak sepatutnya kalam tadi melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melibatkan amalan hati, iaitu zikrullah. Mana apabila kita mendengar saja ayat Al-Quran, pertama sekali yang perlu diingatkan ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka arahan pertama, fastami'u lahu. Hendaklah kamu memfokuskan kepada lahu Al-Quran, tapi dimaksudkan ialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran. Sebagaimana apabila kita mendengar seseorang bertutur, seseorang bercakap di hadapan kita, pertama sekali yang perlu terlintas di dalam hati pemikiran kita ialah orang yang bercakap tadi. Siapakah yang bercakap? Zaid, Bakar, Umar dan seumpamanya. Jadi pertama sekali arahan apabila kita mendengar imam membaca Al-Quran di dalam sembahyang berjemaah, ataupun apabila kita sendiri membaca Al-Quran ataupun dibacakan Al-Quran, maka pertama sekali fastami'u. Hendaklah kita tadi memfokuskan kepada ingatan kepada mutakallim yang tuan kepada ayat tersebut. Dan kedua arahan ni ialah wa ansitu. Hendaklah kita tadi diam. Maksudnya diam tadi tu maksudnya pada zahir dan batin. Sekiranya kita boleh berada dalam keadaan yang diam, maksud kita jangan bercakap, supaya kita boleh memfokuskan kepada makna yang disampaikan oleh ayat tersebut. Jadi sekiranya kita boleh mengamalkan dua amalan tadi. Pertamanya, kita mendengar saja apa saja ayat Al-Quran, sama ada kita baca sendiri di dalam semayang ataupun kita mendengar imam membacanya. Pertama sekali kita kena ingat kepada tuan ayat tersebut, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu dipanggil fastami'u lahu. Dan keduanya kita diarahkan untuk wa ansitu, memfokuskan kepada makna yang disampaikan
Mana apakah ayat arahan yang diperintahkan oleh ayat tersebut, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah panduan yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan? Jadi Al-Quran tadi sama ada kita membacanya sendiri sekiranya kita mempunyai masa, kelapangan dan seumpamanya, ataupun kita mendengar daripada orang lain yang membacakan kepada kita. Dan insya-Allah pada setiap pagi ini kita akan sama-sama membaca surah yang amat agung, iaitu surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ذل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. شكر لله. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون شكر لله واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضر فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari Imam Al-Laits radhiyallahu anhu dia berkata, perkara yang paling cepat mengurniakan rahmat kepada seseorang ialah dengan mendengar bacaan Al-Quran. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum turhamuna. Apabila kita mendengar bacaan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum turhamuna. Nescaya kamu pasti akan dikurniakan dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga Allah Taala memberikan kepada kita rahmat pada zahir dan batin kita dengan membaca ataupun dengan kita tadi mendengar bacaan Al-Quran. Jadi sebagai mukadimah pada hari ini kita akan mendengar beberapa hadis dan perkataan sahabat radhiyallahu anhum dan ulama Islam berkenaan dengan surah Yasin yang kita baca. Jadi pertama sekali kita tanya persoalan, beberapa persoalan lah pada diri kita. Pertama sekali, mengapakah ataupun apakah niat kita membaca surah Yasin? Jadi secara umumnya niat apabila kita membaca surah Yasin boleh dibahagikan kepada dua. Pertama sekali, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana kita baca surah Yasin dengan niat mengingati Allah Subhanahu wa taala yang diistilahkan sebagai hablum minallah. Dan apabila kita membaca Al-Quran keseluruhannya dan di antaranya ialah surah Yasin, maka dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yaqra'uha rajulun yuridullaha wad-daral akhirah. Tidak membaca surah Yasin tersebut mana-mana orang, tetapi dia ada syarat. Syaratnya ialah yuridullah. Maksudnya dia niat mengingati Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wad-darul akhirah, semata-mata akhirat. Jadi sekiranya niat pertama kita membaca surah Yasin untuk mendekatkan diri, seperti mana apabila kita sembahyang, kita niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berpuasa, kita berniat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sekiranya itulah niat yang kita pasang ataupun yang kita hadirkan di awal kita membaca surah Yasin, maka Rasulullah SAW bersabda, illa ghufira lahu, melainkan orang tersebut akan diampunkan segala dosanya. Jadi itu pertama sekali niat. Apabila kita membaca surah Yasin, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata inginkan akhirat. Lepas itu boleh juga kita tadi membaca Yasin dengan sesuatu hajat untuk diri kita di dunia. Itu niat pertama dalam membaca Yasin, kemanfaatan untuk diri kita sendiri. Dan boleh juga kita baca surah Yasin tersebut untuk kemanfaatan orang yang lain. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, waqra'uha ala mautakum. Kamu bacalah surah Yasin tersebut kepada orang yang menghampiri kematian. Jadi pertama, kita membaca surah Yasin untuk kemanfaatan diri kita sendiri. Dan kedua, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita Yasin yang telah kita amalkan, yang telah kita baca setiap hari dan telah kita usaha memahami maknanya. Masa apabila kita membaca Yasin dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menurunkan surah tersebut, maka rahmat akan turun. Jadi apabila rahmat turun, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, waqra'uha ala mautakum. Kamu bacalah surah Yasin tersebut apabila kamu menziarahi orang yang hampir meninggal dunia. Maksud dalam keadaan orang tadi terbaring, sakit, nazak dan seumpamanya.
Maka apabila kita menziarahi ni, maka apakah yang nak kita lakukan selepas kita bertanya khabar? Jadi pertama sekali ialah kita membacalah surah Yasin tersebut. Maknanya ulama radhiyallahu anhum berkata sebagaimana yang dinatakan oleh Imam Ahmad, idza quri'at Yasin 'indal mayyit khuffifa anhu biha. Maksudnya apabila kita tadi membaca surah Yasin di sisi orang yang hampir meninggal dunia, khuffifa anhu biha, diringankan ke atas orang tersebut keadaan sakratul maut, kesusahan tercabut nyawa, kesakitan dan segala gangguan yang datang semasa dia tadi dalam keadaan nazak, gangguan yang ingin mencabut iman dia dan seumpamanya. Jadi apabila kita membaca Yasin tersebut, khuffifa, diringankan bebanan pada ketika orang tadi ingin meninggal dunia. Jadi Imam Ibnu Katsir berkata, sebahagian ulama menyatakan wa ka'anna qira'ataha 'indal mayyiti, seolah-olah apabila kita membaca surah Yasin tersebut, litanzilar rahmatu wal barakatuh, agar Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan keberkatan. Maksudnya manusia, ke semua ibadat yang kita buat, daripada kita balik sampailah kepada kita nazak tadi, tujuan ni ialah untuk kita tadi meninggalkan dunia ni dalam keadaan keimanan, untuk kita tadi keluar daripada dunia ni dalam keadaan bertauhid, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita maklum pada ketika nazak tercabut nyawa tadilah akan datang gangguan, kesakitan dan seumpamanya. Maka bagaimanakah cara kita nak membantu orang lain yang ingin menghadap Allah? Dan orang lain tu yang mungkin ahli keluarga kita, ibu bapa, saudara mara, sahabat yang berada dalam keadaan nazak. Maka Imam Ibnu Katsir berkata, bacaan Yasin tadi akan menyebabkan Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan keberkatan, wal yashula alaihi khurujur ruh, dan moga-moga dengan bacaan surah Yasin tersebut di sisi orang yang ingin meninggal dunia akan memudahkan ke atas orang tadi keluar ruhnya. Jadi itu pertama, maksud niat yang kita boleh hadirkan semasa kita membaca Yasin. Pertama ialah niat untuk diri kita sendiri, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, niat mendekatkan diri. Jadi sekiranya kita baca surah Yasin ataupun mana-mana ayat di dalam Quran dengan niat mendekatkan diri, mengingati Allah, maka bacaan Al-Quran tadi dihukumkan sebagai zikrullah. Dan kita hanya semata-mata menginginkan akhirat. Tapi dalam masa yang sama, sekiranya kita mempunyai hajat dunia, maka kita boleh juga membaca surah Yasin. Seseorang tadi mempunyai hajat, apa segala hajat, jadi dia boleh juga membaca surah Yasin tersebut untuk sesuatu hajat dimudahkan. Maksudnya di dalam tafsir ulama berkata, min khasaisi hadhihi surah, setengah daripada kurniaan khusus keistimewaan surah Yasin ni, annaha la tuqra'u 'inda amrin asirin, dia tidak dibacakan. Maksud tidak dibacakan surah Yasin pada mana-mana urusan yang susah, urusan pekerjaan, urusan kekeluargaan, kan, urusan anak-anak, pendidikan anak dan seumpamanya, kerja dan illa yassarahu Allah Ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan tersebut. Jadi itu niat untuk diri kita sendiri. Sama ada kita niatkan untuk mendekatkan diri, maka dia akan menjadi zikrullah. Ataupun kita berniat membaca, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam masa yang sama kita mempunyai satu-satu hajat tertentu untuk dimudahkan urusan dunia. Jadi perkara tersebut tidak menjadi kesalahan. Mana kita membaca ayat Al-Quran dengan niat agar Allah memudahkan sesuatu hajat, maka perkara tersebut amat dituntut. Maksudnya kita berurusan dengan manusia, maksud kita memohon bantuan daripada manusia. Tapi persoalannya bagaimanakah cara kita nak memohon bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan cara beribadat, dan antara ibadat yang paling agung ialah membaca surah Yasin. Dan yang kedua, persoalan kedua yang boleh kita bincangkan, bilakah masa untuk membaca surah Yasin? Dan apakah fadilat apabila kita membaca surah Yasin pada waktu tersebut?
Jadi sebagai panduannya kita rujuk kepada tafsir Qurtubi. Imam Qurtubi radhiyallahu anhu dia menyatakan bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Man qara'a Yasin hina yusbih u'tiya yusra yaumihi." Jadi siapa Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, siapa yang membaca Yasin apabila dia masuk di dalam waktu pagi, maknanya apabila dia berpagi, wa'tiya yusra yaumihi hatta yumsiya, dia akan diberikan kemudahan pada hari tersebut sehinggalah dia masuk kepada waktu malam. Wa man qara'aha fi sadri lailatihi u'tiya yusra lailatihi hatta yusbih. Dan siapa yang membaca surah Yasin di awal malamnya, selepas maghrib ataupun selepas isyak, wa'tiya akan diberikan kemudahan pada malam tersebut sehinggalah dia tadi masuk pada waktu pagi. Dan Imam Abdul Rahman Ibnu Abi Layla berkata, bagi setiap sesuatu tadi ada hatinya. Wa qalbul Qur'ani Yasin, dan hati Al-Quran ialah surah Yasin. Man qara'aha naharan, siapa yang membacanya pada waktu siang, kufiya hammahu, akan diselesaikan segala kerusingannya. Wa man qara'aha lailan ghufira lahu, dan sesiapa yang membacanya pada waktu malam, maka dia akan diampunkan segala dosanya. Ghufira zambuhu. Dan Imam Yahya Ibnu Abi Katsirin juga berkata, telah sampai kepadaku bahawa sesungguhnya anna man qara'at surat Yasin lailan, siapa yang baca surah Yasin pada waktu malam, lam yazal fi farahin hatta yusbih, maka dia kekal di dalam kegembiraan sehinggalah dia tadi masuk kepada waktu pagi. Wa man qara'aha, dan siapa yang membacanya hina yusbih, pada ketika waktu pagi, lam yazal fi farahin hatta yumsiya, maka dia kekal dalam kegembiraan sehinggalah dia tadi masuk pada waktu malam. Dan daripada Sayyidina Abu Hurairah, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surah Yasin pada waktu malam, mesti akan berpagi dalam keadaan dosanya diampunkan. Jadi daripada beberapa nas tersebut, dinyatakan secara khusus tentang waktu untuk kita membaca surah Yasin. Jadi pertama sekali dibacanya pada ketika waktu pagi. Maknanya dalam keadaan kita ingin keluar untuk bekerja, untuk mencari rezeki, mencari nafkah, membuat urusan, sama ada kita kerja dengan pendapatan sendiri ataupun dengan kerja makan gaji, maka disarankan untuk kita membaca surah Yasin agar kerja yang kita buat tadi dimudahkan. Maknanya sekiranya kita tadi berniaga, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi rezeki, membuka pintu rezeki yang baru, meramaikan orang yang datang membeli. Dan sekiranya kita tadi bertugas mengajar, mendidik, maka ilmu yang kita ingin sampaikan mudah diterima oleh pelajar. Didikan yang kita beri senang diamalkan oleh anak murid tersebut. Dan sekiranya kita tadi bertugas menjaga keamanan negara di sempadan ataupun di dalam negara, maka Allah memberikan keselamatan kepadanya sepanjang tugasannya, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kawasan tersebut dengan keberkatan orang yang membaca Yasin. Dan sekiranya kita tadi menjadi pemerintah ataupun orang yang memegang jawatan pentadbiran, maka kita akan diberi taufik untuk mentadbir, untuk memimpin, untuk menguruskan sesuatu perkara yang kita dipertanggungjawabkan. Dan itulah fadilat apabila seseorang tadi membaca Yasin di awal siang. Kerana kita maklum siang ialah hari untuk kita bekerja. Maka apakah kunci untuk dimudahkan pekerjaan pada waktu siang dan diberikan keselamatan sepanjang kita berada di waktu siang tersebut? Maka diajar oleh ulama Islam daripada nas-nas tadi ialah dengan kita tadi membaca surah Yasin. Dan sekiranya kita tak sempat membaca surah Yasin, masa kita dalam perjalanan untuk pergi bertugas, bekerja dan seumpamanya, maka kita dengar semasa kita memandu kereta ataupun kita dengar seseorang membacakan kepada kita surah Yasin, maka hukumnya sama seperti kita membaca. Dan dinyatakan juga, maksudnya
apabila kita tadi dimudahkan urusan, maka dalam nas yang kedua dia kata kufiya hammahu, maka dengan sebab itu hilanglah segala kegelisahan. Mana sekarang kita maklum masalah yang paling luas menimpa manusia ialah tekanan di dalam hidup. Maksudnya kita ada tekanan daripada sudut kewangan, tekanan daripada sudut orang yang berada di sekeliling kita. Ada manusia tertekan dengan masalah kesihatan, ada manusia tertekan dengan masalah gangguan manusia sekelilingnya. Jadi dengan sebab kita membaca surah Yasin tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan stres, tekanan yang menimpa manusia. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tadi menyediakan penyelesaian ubat terhadap masalah yang Allah Subhanahu Wa Taala ketahui akan menimpa manusia. Masa kehidupan di dunia dia dipenuhi dengan pelbagai masalah, bala bencana, ujian, musibah dan seumpamanya. Jadi Allah SWT menurunkan ubat. Bagaimanakah cara untuk kita tadi mengeluarkan tekanan, stres tersebut daripada hati kita? Maka dinyatakan oleh Syekh Abdul Rahman, Imam Abdul Rahman Ibn Abi Layla, maka dia kata bacalah surah Yasin. Maksudnya sepanjang hari tadi, apabila dimudahkan segala urusan dan Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan segala tekanan dalam hati kita tadi, maka datanglah fadilat yang ketiga, fi farahin hatta yusbih. Maknanya dia akan kekal gembira sehinggalah dia tadi masuk kepada waktu malam. Dan sekiranya dia baca pada waktu malam, dia akan kekal gembira pada waktu siang. Jadi inilah yang lawan kepada tekanan tadi, kemurungan, masalah mental dan seumpamanya. Maka dinyatakan ubat kepada perkara tersebut ialah bacaan Yasin yang akan menggembirakan seseorang. Jadi apabila kita datang bekerja dalam keadaan gembira, apabila kita tadi mengajar dalam keadaan gembira, apabila kita menjadi suri rumah, melakukan kerja-kerja di rumah dalam keadaan gembira, maka kerja tadi lebih sempurna. Kerja tadi akan berlaku dengan lebih cepat, akan lebih cepat diselesaikan kerana kegembiraan tadi. Maksud kegembiraan akan membawa kepada kecergasan dan kepada fokus yang lebih dalam sesuatu perkara. Jadi itulah kesan apabila kita tadi membaca surah Yasin pada waktu siang, memudahkan urusan kita untuk mencari nafkah dan seumpamanya. Dan perkara kedua yang nyatakan, maksudnya dibaca juga Yasin pada waktu malam. Dan kita maklum siang dijadikan sebagai waktu untuk kita tadi mencari nafkah, kehidupan dan seumpama, menuntut ilmu. Dan kita ada waktu malam yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan untuk kita tadi beribadat. Jadi dinyatakan juga sesiapa yang membaca surah Yasin di awal malamnya. Jadi di awal malam tu, fi sadri lailatihi. Maksud di awal malam bermaksud selepas maghrib. Maknanya selepas maghrib, antara amalan yang kita boleh amalkan dan dituntut ialah kita tadi membaca surah Yasin. Dan selepas isyak kita bacalah surah Tabarak ataupun surah Al-Mulk. Jadi persoalannya apabila kita membaca surah Yasin di waktu malam, maka apakah kurniaan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan? Maka dinyatakan dalam hadis dan daripada kalam ulama tadi, asbaha maghfuran lahu, dia akan berpagi dalam keadaan diampunkan. Maka itulah yang kita kehendaki. Yang kita kehendaki pada setiap berlalunya malam ialah kita berpagi. Maksud kita melalui malam tersebut, kita meninggalkan malam tersebut dalam keadaan maghfuran lahu, diampunkan dosa kita. Maksud kita maklum siang kita dah keluar bekerja, berjumpa manusia, berurusan, bermuamalat. Jadi kita takkan terlepas daripada dosa. Sama ada dosa yang kita sengaja ataupun dosa yang kita tak sengaja kan. Jadi macam manakah cara untuk kita tadi memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar diampunkan dosa? Maka kita diajar untuk membaca surah Yasin pada waktu malam. Jadi apabila kita membaca surah Yasin pada waktu malam, maka dia menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita yang kita dah lakukan pada siang tadi. Yang kita keluar di rumah, memandang kepada aurat manusia, memandang kepada perkara yang tak sepatutnya, mendengar perkataan yang tak sepatutnya, ataupun kita bercakap
dengan percakapan yang tak sepatutnya kita cakap, maka cara untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca surah Yasin pada malamnya. Dan mengapakah pengampunan tadi amat perlu? Kerana kita akan sambung siang pada keesokan harinya. Jadi sekiranya kita bermalam dalam keadaan berdosa, tidak bertaubat, tidak diterima taubatnya, maka dikhawatiri untuk kita memulakan pekerjaan pada keesokan harinya, kita kerja dalam keadaan membawa dosa daripada hari yang sebelumnya. Jadi apabila kita keluar bekerja dengan membawa dosa, maka tidak dimudahkan segala urusan. Kita keluar dalam keadaan tidak tenang. Jadi suatu dinyatakan bahawa bacalah Yasin pada waktu malam. Moga-moga Allah mengampunkan dosa. Dan apabila dosa tersebut diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan diberi petunjuk, ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimanakah nak melaksanakan kerja pada keesokan harinya. Maksudnya antara perkara yang paling ditakuti oleh musuh Islam ialah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan ilham daripada Allah tadi, baru kita dapat mencipta perkara yang tak terlintas di hati manusia. Kita dapat mereka sesuatu perkara yang amat unik, yang amat canggih. Kerana ilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala amat luas. Sekarang apa yang kita lihat di sekeliling kita ialah hasil daripada kajian manusia, eksperimen dan seumpamanya. Walaupun demikian, macam-macam ciptaan yang kita dapat tengok di sekeliling kita. Jadi bayangkanlah sekiranya seseorang tadi mengkaji, kemudian diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dapat menghasilkan satu perkara yang lebih agung, yang lebih sempurna daripada yang dicipta oleh orang lain. Jadi itu ialah jawapan tentang persoalan apakah waktu untuk kita tadi membaca surah Yasin. Maka disarankan untuk kita membaca di waktu pagi, dan fadilat ialah agar dimudahkan segala urusan pada siang tersebut dan diberikan keselamatan, terutamanya kepada kita yang bekerja dalam bidang yang berbahaya, bidang yang berisiko tinggi. Maka kita bacalah surah Yasin, moga-moga Allah Ta'ala memberikan keselamatan sepanjang hari tersebut. Dan kita disarankan juga membaca surah Yasin pada waktu malam, di awal malam, maksudnya selepas solat maghrib, agar Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita, dosa-dosa yang telah kita lakukan pada siang tersebut. Jadi inilah panduan untuk kita membaca surah Yasin. Cuma sekiranya kita boleh baca setiap hari, maka itu keadaan yang paling baik sekali. Tapi sekiranya kita tak mampu untuk membacanya setiap hari, maka kita bacalah seminggu sekali, sebagaimana yang telah disusun oleh ulama Islam, agar mereka membaca Yasin pada setiap malam Jumaat, kan bersama-sama berjemaah. Dan bacaan Yasin tersebut boleh diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama kita niatkan juga bacaan Yasin tersebut untuk membantu dan dihadiah kepada orang yang telah meninggal dunia. Jadi sebagai penutupnya, apakah persoalan yang terakhir? Maza yajibu 'alal muslim tijah hazihi surah. Jadi sebagai penutupnya, setelah kita mendengar fadilat tersebut, kelebihan membaca surah Yasin, maka apakah tuntutan ke atas diri kita terhadap surah Yasin yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita? Maka Imam Bazar meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Ibn Abbas, Rasulullah SAW bersabda, lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Maka inilah tuntutan ke atas kita sepanjang umur yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Maksud kita taklah dituntut untuk menghafal 30 juzuk, kan itu ialah kelebihan khusus dan memerlukan kepada kekuatan ingatan. Tetapi sekiranya kita tak boleh menghafal separuh daripada Al-Quran, kita tak boleh menghafal 30 juzuk Al-Quran, maka Rasulullah SAW bersabda, aku amat ingin sesungguhnya surah Yasin tersebut berada di dalam hati setiap individu dari kalangan umatku. Maka kita hendaklah berazam bermula daripada hari ini. Sekiranya kita dah menghafal surah Tabarak, maka itulah satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita ada tuntutan kedua, maksud surah yang lebih panjang sedikit daripada surah Tabarak tersebut, iaitu surah Yasin. Cuma apabila kita mengamalkannya secara berterusan, kalau kita baca setiap pagi, kita bacanya setiap malam, maka insya-Allah satu hari ini kita akan secara tersendiri, secara menghafal surah tersebut. Cuma dia memerlukan kepada ulangan. Jadi sekiranya kita ulang
sebulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, maka insya-Allah surah Yasin tadi akan berada di dalam hati kita. Dan itulah keinginan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksud Rasulullah ingin agar surah Yasin tadi berada di dalam hati setiap umatnya. Dan disyarahkan oleh perawi yakni Yasin. Yang dimaksudkan ini adalah surah Yasin. Jadi sebagaimana surah Tabarak, surah Al-Mulk juga diinginkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam agar berada di dalam hati kita, maka begitulah juga surah Yasin. Jadi kita berazamlah, maksudnya sekiranya kita hafal sebulan 5 ayat ataupun sebulan 10 ayat, jadi dalam satu tempoh masa kita akan mengkhatamkan hafazan surah Yasin. Cuma kita cari guru, kan, maksudnya guru Al-Quran yang mahir untuk kita tadi membaca surah tersebut di hadapannya dengan bacaan yang betul. Setelah kita baca dengan hafazan yang betul tadi, barulah kita ulang satu ayat tadi. Maksud kita ada pelbagai cara hafazan Al-Quran, tapi antara cara yang paling sesuai dan paling kuat mengekalkan Al-Quran di dalam hati kita ialah dengan kita mengulang sesuatu ayat tersebut sebanyak 100 kali. Jadi kita baca Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Masa kita ambil satu baris ke atau kita ambil 2 baris ke, lepas tu kita ulang, masa kita pegang, masa kita ada tasbih ni yang bilangannya sebanyak 100. Kita baca satu baris tadi sebanyak 100 kali. Maksudnya baca di sebelah pagi 20 kali, di sebelah tengah hari 20 kali, lepas tu di sebelah petang 20 kali, malam 20, seumpamanya sampai cukup 100 kali kita ulang. Setelah sempurna ulangan 100 kali tadi, maka barulah kita tambah lagi baris yang kedua. Kita hafal baris yang kedua, baris ketiga, tapi dia di bawah bimbingan guru. Maksud kita niat cari mana-mana sahabat kita yang mahir dengan Al-Quran ataupun guru ustaz seumpamanya untuk kita tadi menghafal surah Yasin kerana kecintaan Rasulullah SAW dan keinginan baginda. Jadi setakat itu dululah perbincangan kita, kan, sebagai mukadimah kepada bacaan surah Yasin. Jadi sekiranya Allah Ta'ala izinkan, kita akan sama-sama lah mentadabbur ataupun membaca penulisan ulama terhadap makna yang dinyatakan, yang dikedaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Yasin. Jadi moga-moga kita mendapat panduan dan moga-moga Allah Taala menerima ibadat kita. Jadi dan sebagai penutupnya kita tutup dengan membaca doa surah Yasin yang telah biasa diamalkan di Nusantara ni. Dan ini antara doa yang baik, kan, maksudnya kalau kita dah boleh menghafal surah Yasin tersebut, maka kita usahalah menghafal doa surah Yasin. Dan doa surah Yasin ni ada dalam naskah Yasin yang kita biasa baca pada setiap malam Jumaat tadi. Jadi kita tutuplah dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al mamat. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق ياسين القرآن الحكيم ولمن اخترته للرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى الصراط المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات بما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مظلوم والمديون وخلص لكل مسجون يا مجري البحار والعيون يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون. نسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا وحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعلنا بين عبادك في كل حال الظافر الغالب وأن لا تحوجنا إلى أحد من خلقك في أمر رزقنا وأن تربط ألسنة المتفوقين
تهينا بالمكروه في حقنا وأن تقرن حركاتنا بالتوفيق وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلال والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الاستجابة استجب لهم دعانا استجب لهم دعانا استجب لهم دعانا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حرز لطفك المسون بسر قولك الحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان منفس عن كل مديون سبحان مخلص لكل مسجون سبحان العالم بكل مكنون سبحان مجرى بحار والعيون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا مفرج الهموم يا مفرج الهموم يا مفرج الهموم يا حي يا قيوم فرج عنا همنا وغمنا فردا عادلا غير آدل يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat pendengar, moga-moga Allah Ta'ala merahmati dan memberkati kita semua dari segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.